Okey, jom kita terus selami satu isu ni. Anda mungkin terlepas pandang sebab baru-baru ni, masa dunia tengah sibuk fokus kat tempat lain, ada satu kumpulan seramai 240 warga negara India tiba-tiba dibawa masuk untuk ditempatkan kat Khalil Ar-Rahman atau yang kita selalu dengar sebagai Hebron. Macam pelik kan? Siapa dorang ni? Dan macam mana pergerakan manusia dari ceruk benua Asia Selatan ni boleh berkait rapat dengan lanskap geopolitik di Timur Tengah? Dalam sisi penerangan kali ni, kita akan bedah perlahan-lahan sumber yang ada untuk fahamkan apa sebenarnya yang sedang berlaku. Untuk pastikan kita faham isu ni dengan jelas dari akar umbi sampai ke peringkat makro, kita ada roadmap ringkas. Kita akan bermula dengan kenal siapa Bani Manasik. Kemudian kita tengok sejarah dan migrasi moden, realiti peta hari ini, pemahaman tentang kawasan A, B dan C dan akhir sekali, apa kesan penempatan berterusan ni. Okey, kita terus masuk ke bahagian pertama, siapa sebenarnya Bani Manasik ni? Persoalan utamanya sekarang, siapa sebenarnya orang-orang India yang tiba-tiba ada kat Khalil Ar-Rahman ni? Kenapa diorang sanggup merentas benua untuk pindah ke salah satu kawasan paling berkonflik kat Timur Tengah? Menurut sumber kita, diorang ni adalah kumpulan orang dari suku Hema, asalnya dari kawasan pedalaman India. Kalau nak lebih spesifik, diorang datang dari wilayah Manipur, Mizoram, Assam dan Meghalaya. Kumpulan ni panggil diri diorang sebagai Bani Manasik. Secara mudahnya, sumber yang kita kaji ni menjelaskan yang mereka betul-betul percaya diorang adalah keturunan langsung daripada suku kuno Manasik, iaitu keturunan Ben Yosef dan Ben Yaakob. Keyakinan bahawa mereka ni adalah sebahagian daripada 10 suku kuno yang hilang inilah yang sebenarnya jadi nadi dan penggerak utama kenapa diorang berhijrah ke sana. Kalau kita tengok pada angka pula, populasi Bani Manasik ni ada lebih 10,000 orang kesemuanya. Kira-kira separuh daripadanya iaitu dalam 5,000 orang dah pun ada kat Israel sekarang ni. Diorang ni masuk sikit-sikit menerusi pelbagai gelombang hijrah sejak tahun 90-an lagi. Manakala baki hampir 6,000 orang lagi kini masih ada kat India tengah siap sedia menanti giliran untuk fasa migrasi diorang yang seterusnya. Seterusnya, kita gerak ke bahagian kedua, sejarah dan garis masa migrasi moden mereka. Bayangkan, penceritaan ini bermula sangat jauh. Pada tahun 721 sebelum Masihi, bila Empire Assyria dikatakan musnahkan suku ni. Fast forward ke zaman moden, pencetusnya berlaku pada tahun 1951. Masa tu, ada seorang ketua bernama Charlie Entanga atau panggilannya Chala, dapat satu mimpi yang bangsa dia ni sebenarnya keturunan suku yang hilang tadi. Gara-gara inspirasi itulah, menjelang tahun 90-an, gelombang pertama Bani Manasik mula melangkah masuk ke Israel. Dan kemuncaknya, baru je 25 April lepas, seramai 240 orang pertama dari gelombang yang baru dah tiba dengan selamat. Matlamat akhirnya, diorang nak pastikan kesemua 6,000 orang tadi masuk berperingkat-peringkat menjelang sasaran tahun 2030. Okey, masuk bahagian ketiga. Kita ketepikan soal orang kejap, kita tengok geografi pula, realiti peta. Kenapa kat Khalil Ar-Rahman? Kalau kita tengok peta dunia biasa, nampak je macam wilayah Israel dan Palestin tu ada sempadan bersebelahan yang cukup jelas. Tapi sumber kita menggesa kita untuk tengok realiti sebenar kat lapangan yang amat-amat berbeza. Kawasan Palestin ni sebenarnya sangat terpecah belah dan terpisah, ibarat macam teka-teki yang berselerak. Realiti operasinya, Gaza ada pentadbirannya sendiri, manakala tebing barat pula duduk di bawah pentadbiran Fatah. Geografi yang terpecah inilah sebenarnya titik tolak untuk kita faham macam mana proses penempatan baru ni boleh masuk secara fizikal. Jadi, macam mana diorang uruskan kawasan ni? Itu bawa kita ke bahagian keempat, memahami kawasan A, B dan C kat tebing barat. Ramai orang ingat Fatah ni kawal keseluruhan tebing barat. Tapi kalau kita tengok jadual ni, sebenarnya pentadbiran tu dipecahkan kepada 3 sistem zon yang berbeza. Dekat kawasan A, Fatah kawal sepenuhnya dari segi urusan awam dan keselamatan. Dekat kawasan B, Fatah cuma uruskan hal awam tapi Israel yang pegang kawalan keselamatan. Dan kunci kepada keseluruhan isu ini terletak pada kawasan C. Kat sini, Israel pegang kawalan 100%, baik dari segi awam maupun keselamatan. Menurut analisis sumber kita, realiti total kat kawasan C inilah yang disifatkan sebagai satu malapetaka untuk penduduk tempatan sebab dari kerangka pentadbiran inilah yang membolehkan dan menyokong penempatan struktur luar tu diteruskan secara sah dari sudut pandang mereka. Akhir sekali, kita sambung ke bahagian kelima, kesan penempatan berterusan ni kepada realiti kemanusiaan. Berdasarkan pemerhatian sumber kita, bila wilayah dipecahkan dan dikawal macam tu, ia hasilkan satu kesan rantaian sistemik yang drastik.
Pertama, bila ada undang-undang rampasan tanah baru yang diluluskan, kumpulan dari luar macam Bani Manasih tadi pun mula masuk untuk duduki kawasan tu. Akibatnya, pemilikan tanah penduduk Palestin menyusut secara mendadak. Situasi ini menyebabkan penduduk tempatan terhimpit dan terpaksa hidup kat kem-kem pelarian, padahal tu adalah tanah air dorang sendiri. Ditambah pula dengan hak sivil yang tak sama rata dan ketiadaan pembelaan penuh antarabangsa, kehidupan dorang memang jadi makin sukar. Dari sejarah pergerakan demografi sejauh benua India sehinggalah ke pembahagian zon pentadbiran yang cukup kompleks, kita sebenarnya sedang melihat satu mekanik penggantian populasi yang disasarkan untuk siap menjelang 2030. Analisis sumber yang kita kaji hari ini mendedahkan susun atur perubahan geopolitik yang sangat terancang. Jadi ia tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Berdasarkan realiti struktural dan perundangan di lapangan yang berjalan ligat hari ini, adakah wujud apa-apa yang sedang bertindak untuk menghalang proses ini daripada terus berlaku? Sesuatu untuk kita fikir-fikirkan. Terima kasih sebab terus fokus menyelami isu ini bersama kami dalam sesi penerangan kali ini.